Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam We Love UPM, salam berilmu berbakti. Jadi pada hari ini, selamat datang ke episod khas podcast, iaitu sempena sambutan Jubilee Emas College Chancellor, iaitu podcast Alumni Unplugged. Okey, Alumni Unplugged ni adalah bersama kita dengan alumni College Chancellor yang terdahulu. Okey, Unplugged ni adalah satu cakap apa, borak-borak santai, kan kita berborak, bertanyakan mengenai pengalaman dan sebagainya. Jadi bersama saya pada hari ini, saya tidak keseorangan. Bersama saya pada hari ini 3 alumni yang cukup hebat di zaman College Chancellor dulu. Jadi sama sekarang pun sama, masih mengekalkan kecemerlangannya. Jadi bersama saya panel pertama iaitu Dr. Muaz Ahmad Azian. Okey, selamat datang Doktor. Yang panel kedua iaitu Encik Muhammad Mustafa Abu Talib Jalani. Betul Okey, yang ketiga adalah Encik Syafiq Farhan Bu Omar Bu. Baik, selamat datang ke tiga-tiganya. Apa khabar Encik Muaz, Dr. Muaz, Encik Mustafa dan juga Encik Farhan Bu? Baik. Jadi mungkin kita bermula dengan podcast ini, kita nak dengar dulu cakap apa, pengalaman Dr. Muaz kan, ataupun kita nak kenal dulu Dr. Muaz ni macam mana, ada alumni kolej mana, sebab dulu College Chancellor ini adalah gabungan antara College Chancellor dan juga College ke-6. Mungkin Doktor boleh kongsikan Doktor kolej di mana, alumni tahun bila dan sebagainya. Silakan. Boleh. Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panel semua, Cik Mus, Syafiq dan moderator lah. Okay, alhamdulillah, nama saya Muaz Ahmad Azian. Dan sekarang ni saya bekerja sebagai pensyarah kanan di UiTM kampus Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tapi buat masa sekarang saya berada di Fakulti Biotek lah. Sebabnya saya mohon cuti untuk pasca kedoktoran, postdoc selama setahun, dan insyaAllah bulan 10 ni saya akan habis dan kembali bertugas di UiTM Kuala Pilah. Okay, nak dikatakan ataupun nak diceritakan tentang kita boleh consider sebagai alumni lah, sebab apa, sebab kita dah keluar daripada sesuatu tempat yang sebelum ni kita menginap. So saya sebenarnya adalah alumni Kolej ke-6 sebelum bergabung lah. Dan saya juga merupakan Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej ke-6 lah masa tu, MTM. Dan pertama kalinya saya masuk Kolej ke-6 ni adalah pada tahun 2006, tak silap saya 2006 lah, 2006 sehingga 2014 sebelum saya officially keluar daripada UPM. So start with degree 2016, sampailah habis degree 2010. Dan masa tu ialah orang kata tu semangat nak belajar tu masih berkobar-kobar kan. So saya pursue saya punya master degree dekat UPM juga. Masa tu sayang nak keluar daripada UPM dan masih duduk di Kolej ke-6. During that time juga saya berkhidmat sebagai fellow lah, sempat menjadi fellow untuk Kolej ke-6 bersama dengan Cik Syarudin, Cik Zaidi, dan masih fellow sekarang ni kan. Ya, masih fellow sekarang ni. So diorang masih bertahan lah maknanya. So sehinggalah 2014 pertengahan 2014 tu saya decide untuk sambung pengajian saya, PhD saya di Jepun. Dan 2014 tu officially tamat lah. Maknanya saya keluar dari UPM, saya keluar pada Kolej ke-6. Dan bila saya balik di Jepun, saya masuk UiTM. Tapi perasaan untuk balik ke UPM tu ada lagi. Sebab tu saya decide lah untuk ambil cuti setahun dan buat postdoc di sini. Dan bila saya sampai sini, baru saya tahu yang sebenarnya Kolej ke-6 dan Kolej Chancellor ni dah merge, diberi nama College Chancellor. Tapi lah, walaupun nama bergabung, saya rasa tak ada apa-apa yang berubah lah, sebab environment still sama. Saya rasa environment tu yang paling penting lah untuk membentuk jati diri college tu sendiri. So tu sedikit lah. Baik, Dr. Muaz, ringkasan. Betul. Melihat Dr. Muaz berkongsikan pengalaman kan, daripada sambung degree, kemudian sambung kepada master, PhD, berhijrah ke Jepun dan masih ada jiwanya di UPM tu ya Doktor ya. Jadi satu yang cakap apa, menjadi inspirasi lah
kepada warga-warga College Chancellor sendiri dan juga warga UPM. Okey. Jadi terima kasih Doktor di atas pengenalan diri sebentar tadi. Jadi kita terus kepada orang yang di tengah ni. Saya melihat tadi seawal saya tiba di bangunan ini, saya melihat orang ini adalah seorang orang yang sangat hebat, dikenali. Jadi namanya adalah Encik Mus. Okay, Encik Mus, boleh ceritakan sikit latar belakang Cik Mus? Sebab saya dengar adalah Cik Mus ni adalah mantan pengurus College Chancellor yang kedua. Jadi silakan Cik Mus. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mustafa. Saya mula bertugas di nama sebelum College Chancellor, College keempat. Betul. College Kediaman keempat pada tahun 1984. Saya bertugas di College Kediaman keempat, kemudian di College Chancellor sehingga tahun 2007. Selepas bila 2007 saya dah 3 kali naik pangkat. So kali keempat tu pendaftaran beritahu dengan pengetua. Masa tu pengetua Datuk Dr. Fadil Cik Din. Dia kata jangan tahan Mustafa, pindahkan dia sebab dia dah terlalu lama. Tapi pengalaman saya di College keempat dan College Chancellor ni, I enjoyed very much. Saya sangat-sangat selesa dan sangat seronok bekerja dengan penghuni-penghuni College Kediaman keempat dan College Chancellor. Sebab mereka ni semua sungguh hebat-hebat belaka. Dan pengetua pun, saya bekerja dalam dia 1, 2. Mula-mula Datuk Dr. Hassan Mat. Lepas itu Profesor Gizan. Lepas itu Prof. Rahman. Lepas tu Dr. Zack. Dan last kali Datuk Dr. Fadil Cik Din. Mereka semua orang yang sangat-sangat hebat. Dan banyak ilmu yang saya pelajari dari mereka. Dan ada ilmu tu saya turunkan kepada mereka. Orang kata mula-mula kawan, lepas tu anak, lepas tu dah jadi, bila tahap dah tua dah jadi cucu. So pengalaman saya di College keempat selama 23 tahun banyak mengajar saya tentang kehidupan. Apabila saya menengok telatah anak-anak you all semualah, telatah you all, perangai you all kan, dia mengajar saya menjadi seorang yang lebih penyabar, penyayang. Sebab kerenah tu macam-macam kerenah. Orang kata, in fact, tugas saya sebagai pengurus ni bukan 8 jam, 24 jam. Betul. Siapa yang dah mengalami dia tahu. Sebab kadang-kadang malam pun ada yang sakit, ada emergency, kita terpaksa. Dan juga dari segi ilmu, bukan saya mengajar, tapi saya banyak belajar tau pada pengetua, pada pelajar-pelajar sendiri, pada penghuni-penghuni College Chancellor. Dia banyak bagi ilmu pada saya. Menjadikan saya rasa saya seorang yang tak hebat tapi sempurna. Sebab pada saya yang penting adalah kita kena suka buat kerja tu. Dan kita selesa di situ. Baik, Cik Mus. Simpan dulu Cik Mus je. Saya dengar Cik Mus ni, saya rasa macam nak duduk lama lagi sejam kat sini kan. Nak dengar cerita pengalamannya. Jadi Cik Mus, terima kasih atas pengenalan diri tadi. Jadi kita beralih ke panel yang ketiga. Encik Muhammad Syafiq Farhanbu, Umar Bu. Tidak asing juga pada saya, kepada Cik Syafiq. Sebab saya pernah bekerja dengan menjadi panel juga moderator pada sesi yang lepas. Jadi Cik Syafiq sebagai alumni bagi College Chancellor kan. Jadi mungkin boleh kenalkan sikit diri tu dekat warga-warga dan semua. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Presiden MPK sekarang dipanggil Majlis Perwakilan Kolej bukan calang-calang, Presiden menjadi moderator ini. Terima kasih. Dan juga saya berasa sangat orang kata bangga kerana dapat bersama dengan panel-panel hari ini yang hebat. Berbeza zaman tapi sebenarnya satu jiwa yang sama, iaitu alumni ataupun orang kata orang-orang kuat College Chancellor lah. Jadi nama saya panjang, Muhammad Syafiq Farhanbu, tapi selalu orang panggil Farhan lah. Ataupun kat Kolej orang panggil Pak An. Ada nama blog juga, yang tu yang tu nanti kita story lah nama blog kan. Okey, tapi macam mana sekalipun pengalaman ataupun pengenalan lah sedikit sebanyak, saya ni alumni College Chancellor, masuk tahun 2012 untuk program ijazah pertama degree sehingga 2016. Kemudian saya sambung master. Masa saya sambung master, saya jadi fellow sekejap, okey, pada 2017 sampai 2019 lah. Jadi saya juga mantan MTM lah dulu, panggil Majlis Tertinggi Mahasiswa College Chancellor.
dan juga merupakan mantan presiden lah pada sesi 2014-15. Jadi saya pun sama juga macam Cik Mus tadi, kita bekerja walaupun sebagai pelajar jadi wakil pelajar, jadi student kat sana rasa seronok. Sebab tu lepas degree pun masih kembali lagi. Macam doktor jugalah kan, dia masih walaupun kita pergi dah jauh, keluar kerja dan sebagainya, tapi akhirnya kita kembali ke alma mater lah. So itu satu semangat yang saya rasa hampir semua alumni terutamanya College Chancellor ada. Jadi saya juga sekarang ni bertugas di Pusat Antarabangsa Putra ataupun dipanggil sebagai International Office. Saya sekarang handle program pertukaran pelajar, mobility dan sebagainya lah. Jadi saya boleh kata saya berterima kasih sangat-sangat pengalaman dan juga hidup saya di College Chancellor ni membentuk diri saya supaya orang kata sentiasa kekal cemerlang. Masa saya College Chancellor, dia punya slogan dia kekal cemerlang, dan saya bawa lah semangat kekal cemerlang tu sampai sekarang. Saya rasa itu saja sedikit sebanyak, jadi mungkin kita boleh sambung lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Syafiq Cik Syafiq, kita panggil Cik Syafiq. Jadi mantan presiden bagi Majlis Tertinggi Mahasiswa. Jadi sana mungkin lepas ni kita boleh duduk minum kopi sekejap, kita bincang apa masalah-masalahnya kan, macam mana nak menghadapi menyelesaikannya tu. Okey. Jadi itu baru mukadimah je penonton-penonton sekalian. Jadi kita masuk kepada kita punya alumni kita ni, bagi story-story, cerita-cerita yang mungkin ada yang kita pernah dengar, ada yang mungkin kita tak pernah dengar. Jadi kita bawakan hari ini alumni-alumni yang hebat ni. Jadi kita pergi kepada Dr. Muaz terlebih dahulu. Okey, Dr. Muaz merupakan alumni Kolej ke-6 kan. Jadi mungkin sekarang ni Kolej ke-6 tak ada dah kan. Dia digabungkan dengan College Chancellor. Jadi mungkin vibe tu boleh Doktor sharekan pengalaman semasa belajar di Kolej ke-6 kan, environment ni macam mana, vibe-nya macam mana Kolej ke-6, sebab kita dengar lagi sekarang ni Kolej ke-6 KC kan. Jadi mungkin Doktor boleh ceritakan kenangan-kenangan, pengalaman pahit atau manis dan sebagainya. Oh, nak cerita pengalaman ni Cik Mus Banyak. Dia cumanya sebelum program ni sempat Cik Mus berak tadi, dia beritahu sebenarnya kami, Cik Mus sendiri dan saya sebenarnya bermula daripada UiTM Cik Mus UiTM. So saya sebelum enroll ke dalam UPM Kesik, saya di UiTM Shah Alam dalam jurusan diploma mikrobiologi. So selepas tamat, masa tu macam berbelah bagi lagi lah, sama ada nak sambung di UiTM juga ataupun nak ke UPM, sebab masa tu offer letter dah sampai dah. And then saya decide okay takpelah, kita tolak UPM dan kita masuk UiTM. Masa tu degree biologi di sana. Disebabkan saya takut keluar daripada comfort zone, right? So dari UiTM dah biasa, ada kawan-kawan, tapi nak kena masuk tempat baru pula, so memang risau. So sempat masuk enroll sekejap dalam degree biologi untuk 1 semester, tapi saya rasa biologi, degree biologi tu mungkin tak kena dengan jiwa saya lah, mungkin terlampau general ke apa ke. So saya macam tak boleh jadi. So saya decide takpelah, kita cuba ke UPM pula. So minta rayuan dan alhamdulillah UPM terima dan ditempatkan saya di Kesik. Masa tu Kolej ke-6 lah, Kesik. Masa tu ayahanda Profesor Abdul Rashid Jamian dan pengurus masa tu, kalau Cik Mus kenal, selepas Puan Marhani, Cik Motadari. Cik Motadari. So masuk je Kesik, masa tu ialah bila kita tak masuk sekali dengan satu batch, kita terlepas orientasi. Orientasi, dan alhamdulillah kalau macam Cik Syafiq tadi dah ada nombor blok, sebab mungkin dia sempat orientasi lah. Tapi macam saya masuk lambat sikit, so tak ada nombor blok tu. Tapi masalahnya bila masuk lambat ni, dia tak kenal. Dia tak kenal dengan senior, dia kurang kenal dengan satu batch yang sama lah. So saya ingat masuk Kesik, saya rasa masa tu lonely juga, dan saya mengambil masa almost 1 semester jugalah. Masa tu saya sanggup berulang alik dari Shah Alam
pagi datang kelas PPM, petang balik Shah Alam. So saya sanggup tinggal dengan kawan saya di sana lah, di rumah sewa. Dan saya rasa tak boleh jadi untuk ulang-alik tiap hari penat kan. And then saya decide takpelah, kita try to blend in, mingle around. Dan first thing first, apa yang saya buat adalah lumrah untuk kita masuk tempat yang baru. Contoh dia tempat kita pindah rumah lah, dan tempat pertama kita cari untuk kita bergaul dengan komuniti. Kalau dalam taman lah, kita akan cari surau kan. Sebab surau ni komuniti di mana inilah umat Islam 5 hari waktu akan sembahyang dan kita boleh jumpa orang. Tetapi di kolej macam tu lain sikit lah. Kalau pergi Ta'azan surau 2-3 orang je yang ada masa tu. So saya decide saya bergi aktif dengan semua program yang masa tu MTM anjurkan lah, kolej anjurkan. Dan Alhamdulillah bila bergaul dengan MTM, so dengan sahabat-sahabat saya di kolej ke-6 dalam program, masa itulah baru timbulnya rasa macam actually this is fun. Tempat baru, jumpa orang baru, dan kita bergaul dengan orang yang baru. So along the way tu memang banyaklah pahit manis je, kita boleh katakan yang akan dikenang sampai bila-bila lah. Dan yang saya rasa perkara yang banyak perkara yang tak boleh dilupakan, dan yang paling saya tak boleh lupakan adalah di mana Kesik kan belakang tu ladang. ladang rambutan, ladang durian. Dan kita masa tu Cik Mus student lagi, bukanlah kata jahat, cuma nakal lah, kita pakai words nakal tu. Tak, dia dulu boleh saya arwah siapa ni, Pak Rashid, dia kata macam ni tau. Tak curi bodoh. Kalau kena tangkap 2 kali bodoh. Betul Cik Mus. So yelah, bila dah musim buah Cik Mus tengok rambutan warna merah semua, so dah lah belakang pagar saja. So adalah sempat dikejar pengawal lori. So tapi somehow benda tu kita nak katakan satu benda yang kita kenang lah sampai bila-bila memory Cik Mus. Dia kalau macam duduk je kat bilik kan tak jadi juga Cik Mus tak ada. Macam Dr. Fadil kata lah, jangan jadi beruk bilik. Ya betul, beruk bilik. So itulah saya kata sebut sedikit lah yang kita boleh kongsi ni. Betul, panjang. Baik, terima kasih Dr. Mas datang perkongsian kan bagaimana persekitarannya, vibe dulu di kolej ke-6 kan. Dulu sekarang ni kalau kat belakang tu dusun tu tak ada dah Dr. Mas. Ada tapi sekarang di pagar kan, orang tak masuk lah, orang pergi padang kawat jogging je. Tak, mungkin pelajar sekarang ni dia punya kemahiran insaniah tu kurang sikit. Kalau dulu kemahiran insaniah dia orang tinggi. Walaupun pagar, dia boleh atasi pagar tu. Betul Okay. Baik Cik Mus, kita beralih kepada Cik Mus pula. Cik Mus sebagai pengurus, mantan pengurus College Chancellor. Kalau saya lihat pengurus ni sekarang pun Cik Syawal 24 jam, datang pagi, balik malam, layan karenah MPK sekarang kan, nak buat program lah, itulah, suruh belanja lah, kan, masalah-masalah lain lah. Jadi Cik Mus sebagai pengurus kan, selalu berurusan dengan majlis perwakilan kolej kan, dan juga pelajar. Jadi bagaimana cabaran terbesar mungkin boleh yang dikongsikan, dan juga pengalaman lah bekerja dulu. Cabaran tu pada saya, cabaran terbesar adalah mengubah minda you all dari pelajar sekolah kepada pelajar universiti. Itu cabaran paling besar. Because di sekolah semua cikgu bagi, di universiti tak ada. You kena cari sendiri. So cabaran saya adalah mengubah you all punya mindset, you punya paradigma tu menjadi seorang yang dewasa dan boleh berfikir sendiri, dan boleh orang kata ambil tindakan yang sepatutnya. Itu cabaran saya, dan itu juga tugas saya untuk membentuk you all. Saya tu masa saya pengurus tanya budak-budak lama, saya garang. Saya garang bukan kerana saya garang, tapi nak mengajar. Dia macam ni tau, kalau tak kena marah, dia orang tak belajar. Betul je Bos. Bila kena marah, sampai bila-bila ingat.
Okay. Cik Mus, mungkin Cik Mus boleh kongsikan sikit pengalaman macam mana dulu. Oh, pengalaman seronok. Betul. Kerja saya memang saya enjoy, memang seronok. Macam tadi apa Cik Muaz katakan, curi durian. Curi rambutan. Dulu masa saya pengetua Datuk Dr. Hassan Mat, dia tu ketua unit bawahan. Ladang tu semua bawa dia. So tiap-tiap pagi budak-budak ni kena tengok pengawal, pergi menghadap dia. Lepas menghadap dia, dia kena menghadap saya pula. Sebab selalunya dia akan denda dia orang. Denda senang aja. Dia awak kata ada pagar kan. Orang yang KI tinggi, dia potong pagar tu. So tugas dia pula untuk jahit balik pagar tu. Dan saya kena jadi mandor pastikan dia orang jahit pagar tu. Dia orang ni pandai. Durian kan susah nak angkat. Betul. Saya tak tahu dekat college ada ke tak? Seti tu kan ada cushion. Ya. Cushion tu ada sarung. Sarung tu ngam-ngam masuk 4 biji buat durian. Lagi satu orang pelapis. Orang pelapis ni kalau ada minta mahal, dia kurang cerdik tau. Dia curi durian, dia pakai duffel bag. Double bag. Tapi duffel bag tu ada nama. So kadang-kadang bila pengawal kerja, dia tinggal duffel bag. Besok pagi Tahu nama. pengawal akan telefon timbalan komandan, dia akan menghadap lah. Aduh. Dia macam-macam pengalaman lah. Yang ada tu dah kumpul. Kerana pengawal ni nakal juga tau. Dia saja tembak tau. Boom. Jadi diorang lari tau. So durian tu dah berkumpul. Senang kerja je mana. Penat kerja tapi tak dapat. Okey, baik Cik Mus. Itulah sedikit perkongsian macam apa kisah-kisah yang dululah kan. Mungkin zaman sekarang ni sukarlah nak dapat kan. Dengan mungkin sebabkan mentality cakap apa Gen Z ni sekarang yang masuk mahasiswa sekarang ni adalah mahasiswa yang mungkin lebih kepada teknologi kan, lebih kepada gadget dan sebagainya. Kurang pengalaman-pengalaman dengan community dan sebagainya lah. Jadi kita beralih pula kepada Cik Farhan. Okay, Cik Farhan, Cik Syafiq Farhan. Cik tak cerita dulu kan? Kejap tadi Cik Syafiq, lepas tu Cik Farhan. Lepas tu kita lock yang mana? Cik Farhan ke Cik Syafiq? Farhan. Kita Cik Farhan. Okey, Cik Farhan. Cik Farhan dulu. Okey, sebentar tadi Dr. Muaz tadi mungkin ada kongsikan pengalaman-pengalaman kan. Beliau belajar dulu kisah-kisahnya bagaimana di Kolej ke-6. Jadi kita tak tahu pula Kolej Chancellor ni persekitarannya macam mana, ada kenangan-kenangan dan sebagainya bersama rakan-rakan. Silakan. Okay, alright, terima kasih. So, untuk saya dulu, College Chancellor, saya sempatlah merasa dewan yang depan tu kan sekarang dah aircon tertutup kan. Dulu dia panggil Balai Seni Budaya. Masa zaman saya dululah, kan dia terbuka dan sebagainya, dan masa tu memang semua aktiviti kita buat kat situ. Jadi nampak meriah. Kan bila bas ataupun siapa-siapa lalu kawasan kolej kita tu nampaklah student-student tengah buat aktiviti. Jadi bagi saya White College Chancellor ni dia best lah. Dia macam aktiviti paling banyak. Saya rasa antara semua kolej KC ni antara aktiviti student yang paling banyak. Macam-macam ada. Dia ada perkampungan Chancellor. Dulu kita ada perkampungan Chancellor, maksudnya lepas orientasi. Dia ada macam pecah kepada blok dan sebagainya. Dia ada aktiviti untuk merapatkan ukhuwah lah. Ada persembahan lah, ada game lah, ada tarik tali lah, macam-macam lah yang berkaitan dengan aktiviti fizikal. Kemudian kita ada lagi aktiviti-aktiviti lain, masuk hutan lah, kemudian pergi sini sana buat camp lah, macam-macam lah KC ni. Kan kebudayaannya lah apa semua memang sentiasa aktif. Kan dari satu kolej kita sebab kolej tradisi kena kumpul merit. Merit kena kumpul banyak. Semua orang duk pening nak kumpul merit ni. Kan? Dan sampai kan orang kata masa saya jadi MTM block dulu. Handle block lelaki kan. Kemudian jadi kita pun tahu sampai sekarang pun MPK block pun masih auto check merit macam mana kan. Samalah kerja kita dulu kan. So pengalaman saya dulu sonok, dan juga ada pengalaman yang kata geli hati tu, kawan-kawan ataupun junior ke senior, dia sampai tahap nak kumpul merit tu dia pergi photostat merit tu. Ataupun dia pergi kopi yang tipu lah, kata fake merit lah kan. So macam-macam lah pengalaman yang kata masa kita student, dan jadi NTM dulu pun kita dapat benda-benda macam ni. Jadi sonok lah. Dan masa orientasi kita kena minta sign kan, kena buat cheers lah apalah kan. Barulah senior kena sign. Waktu kena cukupkan berapa sign baru lepas. Kalau tak kena denda lagi. Dulu konsep dia macam tu lah kan. Dia bagi tas denda, bagi denda kan.
Jadi tapi benda-benda tu sebenarnya bila kita buat benda tu, akhirnya kita ada benda yang bercerita sekarang ni, kita rasa macam benda tu pengalaman dan kenangan yang manis lah sebenarnya. Jadi itu saja pengalaman. Saya banyak lagi boleh cerita sebenarnya. Kan, cerita tak habis kalau kita nak cerita aktiviti semua ni kan. Tapi orang kata semua tu kenangan lah, boleh ingat dengan jelas lagi sebenarnya walaupun dah lepas sekat 10 tahun lebih lah. Okay. Baik, Cik Farhan, terima kasih di atas perkongsian itu. Banyaklah benda-benda kan yang Cik Farhan kongsi tadi tu, cakap apa dari segi merit dan sebagainya masih diteruskan kan. Cuma benda-benda yang macam tadi lah, kena jumpa sini tu dah sekarang ni dah berkurang kan. So zaman sekarang macam sekarang ragging tu macam dah tak ada kan, kurang kan di mana-mana pun. Jadi tak adalah benda tu. Mungkin itu hanya sekadar perkongsian, mungkin fellow-fellow kan ceritakan dulu kena buat begini. Sekarang ni nak buat begitu agak sukar lah dengan mentaliti sekarang kan. Nanti mungkin dikenakan tindakan dan sebagainya. Perubahan zaman lah. Betul, perubahan zaman tu kan. Jadi kita pergi kepada Dr. Muaz mula. Mungkin Dr. Muaz boleh kongsikan sebagai seorang nak survive ni dekat dalam alam universiti ni, apakah kemahiran yang diperlukan ni? Sebagai seorang student. Allah Rabbi, dia mungkin saya quite terkejut jugalah bila moderator kata tadi yang sort of like ragging tu dah tak ada kan. Macam Cik Farhan sempat kan? Sempat Cik Mus pun dah lagi lah. Pada masa kami tu, kami tak anggap itu sebagai ragging. Betul. Dia sebagai untuk mengentalkan jiwa pelajar-pelajar itu. Yes. Tu, apa yang Cik Mus kata tu betul. Sebabnya to be frank, saya dulu adalah antara orang yang menentang Cik Mus. Masa saya masuk tu, yalah, bila kita masuk tu, kita diploma, daripada diploma masuk, umur ni lebih sikit lah compare tu yang freshie masuk daripada SPM, matrik kan. So bila masuk tu, dan Alhamdulillah yang saya beritahu tadi, saya terskip, saya survive orientasi sebab saya tak sempat. And then kawan-kawan saya yang batch lain, diorang kena orientate, dulu panggil orientate, kena nama blok, kena panggil, kena ambil sign apa semua, tapi saya terlepas. Tapi kita boleh tengok beza antara student yang tak diorientasi, sort of like macam dia orientasi boleh, tapi to that extent jangan ada physical ragging lah, that's it. Lah, sebabnya orientasi ni mainly kita nak berkenalan kan, untuk merapatkan puah tu sebenarnya kena pergi ambil sign fellow. Kalau tidak ni daripada semester pertama sampai hujung semester tak kenal nama fellow. Muka kenal, tapi tak kenal nama tak, bukan fellow, kerana rakan seblok apa setingkat tu tak kenal. Itu ya kan. So benda ni saya rasa perlu. And then bila dah kena ragging tu, ukhuwah tu ataupun networking tu akan terjalin, akan berkekalan lah. So I think benda tu adalah satu I can say that paradigma yang boleh menyebabkan seorang student tu survive. Contoh paling senang saya bagilah, macam Cik Mus kata tadi, kalau tak ada orientasi, dia tak kenal satu blok kawan batch yang sama. So if let's say dia ada masalah, dekat dalam kelas, termiss kelas, tertidur ke, ada masalah ke balik kampung ke whatsoever, and bila dia tak kenal kawan dia, dia malu nak rujuk, nak tanya, okay, apa, what do I miss, apa yang saya tertinggal, apa kerja yang saya tinggal, assignment yang dia tak akan tanya ke kawan dia. Sebab apa? Sebab tak ada those benda bonding tu, so dia akan ketinggalan. And somehow, lagi contoh saya bagi, let's say dia tak ada, kita bercerita dalam college sajalah, college saja. So kita tak pergi ke general, ke universiti, kita dalam college saja. So anda kata dia tak ada hubungan dengan senior, junior dan senior lah, because of the orientasi dia skip whatsoever. And then ada masalah contoh di luar pun tu pancit ke, kan, tertinggal bas, tak boleh sebab dulu ada curfew. Sekarang ada curfew lagi je, masih ada curfew lagi. So daripada Mines lah, tertinggal, taksi dah tak ada, bas dah habis, okay, kita pula freshie, tak ada motosikal, tak boleh bawa motor, tak boleh bawa kereta, dan
Nak contact siapa? Takkan nak contact Velo, takkan nak contact pengurus. Tak ada. So what they did is dia akan contact senior. So kalau hubungan antara senior tu okay, then you know very close, dia boleh call dan minta tolong untuk pick up dekat Minds. And so I think those thing boleh menyebabkan seorang student tu survive lah. Right, the mentality of the togetherness, kebersamaan antara pelajar-pelajar yang ada dalam college. So anda kata dia tak boleh seorang-seorang, macam sel juga. Kita pergi pula biology kan? So macam sel, single cell, ada sel yang boleh hidup, dan ada sel, contoh macam cancer cell, dia tak boleh hidup single. So it need like community. Sama juga macam kita. So kalau kita nak hidup seorang-seorang, orang kata duduk kat gua lah lagi baik kan. So untuk survive di alam universiti in general, saya rasa community tu perlulah, sangat perlu. Betul. Jadi setiap benda yang berlaku masa zaman-zaman dulu tu ada benda lah. Betul, ada benda positif lah sebenarnya kita ambil kan. Kalau sekarang mungkin kalau kita buat begitu, macam sekarang ni ada yang pelajar-pelajar ni menggunakan konsep 3K je. Dia pergi kelas, dia pergi kafe, katil. Itu je. 3K je. Lepas tu dia tak ada berjumpa dengan warga-warga kan. Rakan-rakan dan sebagainya. Jadi Cik Mus, kita kenal tadi macam Cik Mus kata seorang yang tegas, garang di zaman dulu kan jadi pengurus kan. Jadi mungkin Cik Mus boleh beritahu apakah prinsip yang Cik Mus tekankan masa jadi pengurus dulu. Saya belajar dari Prof Izan. Orang panggil dia cerewet. Siapa yang kenal dia dulu lecturer di fakulti pertanian. Dia manusia yang paling cerewet. Pada saya, dia bukan cerewet, dia teliti. Kebanyakan manusia ketelitian tu kurang. Sebagai contoh, zaman sekarang banyak cut and paste kan. Especially you bawa kerja, you cut and paste, lepas you cut and paste, you ada baca tak? Secara teliti. Selalunya mesti ada tertinggal. Sebab sebelum saya pencen lah banyak campaign, saya campakkan aja kerja tu. Sebab kata you balik, you baca balik apa yang you cut and paste tu sama tak dengan tajuk. Itu nama dia, bukan cerewet, ketelitian. Begitu ya, kalau dia semasa aktiviti tu kan, MC tu 10 kali kena sebut, mengumumkan dia nak apa tahu, nada yang betul. Jadi bila kita buat aktiviti, bila tetamu jemputan kita datang, MC mainkan peranan yang paling penting, sebab itu akan menentukan image college, image universiti. Kalau salah sebut, rosaklah image semua orang. Itu nama teliti. Begitu juga kalau dia tengok pentas tu kan, dia akan tengok setiap sudut. Sebab kadang kita organizer, kita tak nampak, orang luar akan nampak. Kita kena teliti dalam hidup. Jangan kata cerewet, kita teliti. Dia baca kerja tu, satu tanda tak ada pun, dia tolak. Dia tak kata kat mana tak betul, you cari kat mana kesilapan ni. No, tapi kita tengok masa jadi pengetua, dia punya produk tu dapat pelajar yang tak ada perfect lah, tapi yang bagus. Kita dalam hidup kita macam tu juga. Sebab kalau kita ambil remeh benda tu kan, even kalau you kerja, you ambil remeh, you takkan ke mana. You kena, pertama disiplin, kedua ketelitian, then you akan jadi seorang yang amat berjaya. Okey, saya balik pada aktiviti kan. College Chancellor banyak pelopori aktiviti. Macam kata perkampungan Chancellor, asal namanya adalah Hari College. Dan College Chancellor adalah college pertama di UPM yang buat aktiviti itu. Begitu juga dengan kursus kepimpinan. Ada lagi tak kursus kepimpinan Chancellor? Ada. Nama dia pewaris. Pewaris kan. Itu kenapa diwujudkan? Dia diwujudkan untuk melatih pemimpin yang akan datang. Itu pasal fesi-fesi dia semua MTM kan. Betul. Dan selalunya peserta telah dikenal pasti orang ni akan memimpin college di masa akan datang. College Chancellor college pertama yang buat tu. College lain ikut.
Lagi satu rekreasi. Ada khusus kan? Kolej lain pun ikut juga. Itu untuk melatih pelapis juga untuk reken kan. Dan ini penghayatan saya lah sepanjang saya jadi pengurus dan pencen kan. Student yang orang kata aktif kurikulum, apabila dia bergraduat dia akan berjaya. Presiden contoh. Tapi Farhan ni kan banyak jadi presiden. Nama Farhan ni. Saya betul di College Chancellor, di College 17 ramai Farhan. Saya kena tukar nama Farhan aja bos. Betul. Betul. Kau tengok visi kita pun dah Farhan. Ini facts tau. Masa saya di College Chancellor, kita lah ada Pak An Terengganu. Dia sekarang ni somebody dekat MITI. Lagi satu ada Farhan Farhan Pudu. Tu bapa dia kan Pudu. Dia pun somebody dekat Kementerian Luar. Lagi satu ada Pak An. Dia ni jauh kat biotech juga. Dia lecturer dekat Fakulti Biotech. Ada 3 orang yang saya kenal. Itu ke College Chancellor saja, nama Farhan. Selalu Farhan ni jadi pemimpin. Dahsyatlah Farhan. Mungkin tak, nama pun mainkan peranan tau. Betul. Sebab saya kaji tau, sebab beribu-ribu pelajar kan, ada certain name tak masuk universiti. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba kaji betul-betul. Saya selama 32 tahun jadi pengurus, saya buat kajian tau tentang nama-nama ni kan. Ada certain name memang tak ada masuk universiti. Ada certain name tu dia akan jadi pemimpin. Salah satunya adalah Farhan. Famous. Sesenyum tu. Tuan. Tak mungkin lah, dia kadang-kadang nama pun mainkan peranan untuk membentuk karakter. Okey, kembali pada saya. Dulu saya dengan pengetua lah, kami ada strategi tau, nak mengajar student. Strategi ni memang strategi jahat. Katalah 2 hari sebelum aktiviti besar lah, kata pertemuan Chancellor ke high dinner kan, saya akan ambil cuti. Saya saja ambil cuti. Kenapa? Biar tu AJK tu hidup sendiri macam mana nak organize. Kalau tak ada, menyalak dekat saya kan, nak barang tu, nak barang ni, nak buka tu. So bila saya tak ada, you kena cari dah sendiri. Betul. Itu mengajar you all how to organize, how to nak mencari. Itu memang saya ingat dari Datuk Dr. Hassan Mat lagi. Kami memang berpakat. 2 hari sebelum aktiviti, saya saja ambil cuti. Dan saya takkan ada di kampus. Saya akan keluar. So you all pandai-pandai lah nak hidup. Betul juga. Sebab kalau kita ada kan, dia akan menyalahkan kita. Bergantung kat kita. Dia semua ditanya minta kat kita. So kalau kita tak ada, dia kena ikhtiar mencari inisiatif. Baik Cik Mus, mendengar Cik Mus cakap ni kan, saya ni kadang-kadang reflect diri saya ni, kalau saya hidup zaman Cik Mus ni presiden pula tu, saya tahu macam mana saya survive. Macam ni kan, betul, banyak kan, macam 2-3 hari sebelum program baru nak pinjam peralatan kan dan sebagainya tu. Okey, tak apa Cik Mus, kita sambung kejap lagi. Kita pergi kepada Cik Farhan yang cakap apa, nama ni pemimpin kan. Dan dulu pun presiden juga, presiden Majlis Tertinggi Mahasiswa MTM kan. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah macam mana menjadi seorang presiden tu kan, ada anak buah dan sebagainya. Kepimpinan itu ditunjukkan. Pimpinan Okey, baik, terima kasih. Saya seronok lah bila dengar Dr. Muaz dengan Cik Mus kan. Tadi poin-poin macam mana nak survive dekat universiti kan, semua tu sangat relevan dan kena dekat saya dulu kan. Macam saya dulu jadi NTM, banyak lah orang kata pengalaman di mana kita berurusan terus dengan pengurusan kan, dengan pengetua, dengan pengurus, dengan staff yang sampai level yang sangat rapat lah. Sebab sepatutnya memang pemimpin pelajar MTM atau MPK dengan pengurusan, dengan fellow ni dia kena bersatu, sama-sama satu kapal ni. Walaupun kita ada konflik, ada perbezaan idea dan sebagainya, tapi itulah yang membuatkan saya belajar banyak daripada situ. Macam mana kita nak jadi orang tengah sebenarnya MPK ni, perantara antara pelajar yang mungkin lebih muda ataupun lebih berusia daripada kita, dan juga pengurusan dan juga fellow yang orang kata lebih senior lah kan, yang dah bekerja, ada pengalaman kan. Sama ada kita ni
pelajar ni sanggup ke ataupun untuk dengar nasihat, untuk buat kan. Kadang-kadang student ni kan degil kan. Tak dengar cakap dan sebagainya kan. So daripada situ saya belajar banyak orang kata dari segi komunikasi. Macam mana nak berinteraksi, dia ada cara yang berbeza kan, dengan student macam mana, pengurusan macam mana supaya semua orang kata kerja boleh jalan, hati pun terjaga kan, supaya orang kata semua dalam keadaan baik-baik lah. Jadi pengalaman saya sebagai pemimpin, saya boleh ceritalah kalau apa yang saya praktikkan sampai sekarang ni, salah satunya adalah bila jumpa dengan pengetua dulu, masa saya presiden, nak buat apa-apa keputusan pun saya mesti kena ready paper ataupun slide ataupun bahan dulu. Saya tak akan berjumpa dengan pengetua masa tu Dr. Hanafiah Ayub dan juga Dr. Paiman dan juga Dr. Azadi. Saya pernah bekerjasama dengan 3 pengetua. Jadi apa-apa yang saya nak cadangkan satu benda on behalf of the student ataupun inisiatif saya sendiri ke, untuk biro ke ataupun sekretariat ke, saya akan make sure menghadap tu mesti ada bahan dulu. Macam mana perancangan apa semua, kita takkan jumpa untuk sembang kosong lah. Begitu juga dengan sekarang apabila saya kerja, jumpa dengan bos. Bila jumpa dengan bos ni, bos suka sebenarnya kita ni dah ready semua benda untuk kita bercerita dan kita nak laksanakan suatu idea. Dan saya nampak banyak yang tak buat macam ni. Maksudnya ramai yang pergi menghadap bos ke apa ke, dia tak ready langsung. So bila macam tu, dia tak ada keputusan ataupun tindakan yang kita boleh buat. Jadi pada masa saya dulu presiden, saya mencapai 100% dengan bot saya untuk melaksanakan semua aktiviti yang dirancang. Maksud 100%, tak ada yang cancel. So ini adalah antara strategi dan juga cara-cara dalam kepimpinan yang saya praktikkan sampai sekarang. Kalau nak jalan, nak bagi jadi satu benda, kita kena make sure kita dah ready semua benda. So supaya kita tak ada tunda-tunda, tak ada cancel kan. So itu antara pencapaian bot saya lah, NTM 1314 dan 1415. Bila 1415 tu kita mencapai 100% lah apa orang kata pelaksanaan aktiviti, dan dengan bantuan pengurusan fellow yang sangat-sangat bagus lah. Dan bagi saya sangat-sangat terima kasih pada mereka. Bila kita jadi pemimpin ni, kita jangan kata kita seorang yang hebat ni, bukan. Sebenarnya kita memerlukan bantuan daripada sekeliling kita, berbuat baik dengan orang-orang sekeliling kita kan, yang mana mereka ni adalah orang kata yang membantu dan juga orang kata menarik kita untuk berbuat di jalan yang benar lah, orang kata jalan yang betul. Sebab kita pelajar, kita banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya, walaupun kita rasa dah the best lah. Tapi bila kita tanya orang yang lagi senior daripada kita, kita ambil lah dia punya orang kata pengalaman, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil wisdom. Wisdom orang-orang yang lebih berusia, pengalaman ni kita jangan ketepikan. Tak kira lah dengan pesyarah ke guru kita ke kan, dengan pengurusan ke, dengan pengurus ke ataupun pengetua ke, siapa-siapa saja kan, kita dengar idea yang mana the best, kita laksanakan. Jadi sebagai pemimpin kita kena banyak orang kata sentiasa ada ruang untuk kita improve, dan itu yang saya praktikkan sampai sekarang lah sebagai NTM, mantan NTM, dan juga sampai sekarang bila saya bekerja pun semangat tu saya masih bawa lah sampai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Farhan. Baik, kita Dr. Muaz. Dr. Muaz sebagai sekarang pun dah menjadi pensyarah kanan. Alhamdulillah berjaya lah kan, survive. Kan? Alhamdulillah kan. Jadi mungkin nasihat utama doktor lah kepada para pelajar, khususnya kepada warga College Chancellor sendiri yang masih sekarang ini tercari-cari arah mereka selepas tamat belajar dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan. Right. Macam mana sebabnya yelah, Cik Muzan, kita ni sebagai pensyarah, maknanya kita boleh tengok perbezaan. Contohnya saya ni dikategorikan sebagai millennial punya orang kata tu group lah. And then sekarang ni saya mengajar ataupun berkomunikasi di Universiti Mendi, kebanyakannya adalah Gen Z. So definitely dia ada perbezaan yang sangat ketara. Sangat ketara daripada millennial dan Gen Z, dan kadang-kadang tu kita tak faham
Imus Syafiq Ya, kita tak faham apa kehendak dan kemahuan dan macam mana kita nak pensyarah ni. Tugas dia tak hanya mengajar, tapi dia try to jump in, masuk sekali dalam Gen Z ni. Sometimes Cuba memahami. Betul Cik Mus. Sebab ni kalau kita tak cuba memahami, kita tak menyelami, kita ketinggalan dan kita tak boleh nak faham orang macam mana. So in terms of nasihat, saya rasa nasihat yang boleh saya beri adalah nasihat subjektif, very subjektif. Yang saya rasa nasihat ni boleh dipakai dekat jin-jin yang mana, jin mata tonceng pun boleh kita pakai. So basically itulah untuk berjaya. Macam mana apa ni Cik Syafiq beritahu tadi, Cik Farhan dah beritahu, Cik Mus pun dah beritahu tadi, banyak ditekankan adalah kita try untuk work alone, work dengan bekerjasama ataupun try to mingle around di dalam persekitaran kampus, college. Sebab sekarang ni kita topik kita khusus untuk college chancellor. So try to start within the college itself. Okay. So memang masuk universiti priority ataupun keutamaan kita adalah belajar. Right? Dan tak semestinya you excellent dalam belajar you boleh survive dekat luar. Tak boleh. So it come with package. Excellency dengan you punya soft skills. And soft skill you tak boleh nak acquired macam you belajar kat dalam kelas, tak boleh. So it needs experience macam you boleh tengok lah macam mana Cik Syafiq bercakap tadi. Dia punya cara bercakap berbeza dengan orang yang tak ada pengalaman lah. Cara dia bercakap. So dia cakap based on pengalaman. So bila anda kata okay, yes, Gen Z sekarang ni tak boleh dinafikan mereka pemikiran orang kata bijak lah, sangat cepat, dengan bantuan ChatGPT, DeepSeek, teknologi lah, teknologi. So jangan mengharapkan teknologi itu 100%, and then bukan daripada teknologi you takkan boleh acquire dia punya soft skill. Yes, you bagus, you bijak, tapi kena ada soft skill. So saya selalu tekankan dekat student saya, jangan bergantung hanya kepada persekitaran di dalam kelas. Right? So what you have to do, balik college, masuk society, mingle around, bersukan, jangan duduk seorang-seorang macam 3K tadi lah. Macam moderator cakap tadi, katil, kafe, kelas. Tiga saja kami. So sometimes kita kena kata tu try new things yang kita kena bear the consequences. Contoh dia macam tadi lah, kalau tak mencuri durian atau rambutan, kita tak rasa dikejar, pengalaman dikejar betul. Tak ada lari menyorok dalam bilik, tunggu okey dah reda baru keluar. Itu pun soft skill mana nak mengelakkan diri dari ditangkap. KI lah. So benda-benda ni you takkan boleh dapat hanya di dalam kelas lah. So try to make cuba, betul sekarang gadget sangat penting, tapi at the same time pergilah main guli ke, main tenteng ke, main congkak ke. So benda tu somehow you akan rasa kemanisan berkomunikasi, kemanisan bersosiety dengan orang-orang yang lain. Baik Dr. Muaz, itulah perkongsian tips-tips yang Dr. Muaz kongsikan. Jadi kita balik kepada Cik Mus. Cik Mus mungkin boleh berikan sedikit tips-tips kan kepada Majlis Perwakilan Kolej sekarang ni kan, yang mereka ni lebih banyak kepada membuat paperwork, merancang program, merancang itu dan sebagainya. Jadi cakap selalu kena marah dan sebagainya. Mungkin Cik Muaz boleh berikan kesedaran kepada mereka ni. Apakah sebaliknya, habisnya mereka belajar ni, apakah benda-benda tu dapat membantu mereka? Okey, cerita macam ni kan. Kecemerlangan akademik dan kemahiran insaniah adalah dua perkara berbeza. Tetapi tanpa satu, seseorang tu akan jadi pincang. You boleh dapat CGPA 4.0. Kalau you kemahiran insaniah lemah, you pergi interview kerja, garanti majikan tak ambil you. You boleh dapat 3.0, tapi kemahiran insaniah awak tinggi, awak akan dapat kerja. Sebab kena fikir, you all bila bergraduate, you all ada ijazah.
Sebagai pemegang ijazah, bila you keluar, you jadi pemimpin. You bukan pengikut lagi. Bila you mungkin di college, di universiti, you masih jadi pengikut. Once you dah pijak keluar, you dah dapat ijazah di genggaman, awak adalah seorang pemimpin. So mindset tu kena tukar. Semasa di universiti ni kena tukar mindset tu dari pengikut kepada pemimpin. Because bila you keluar, you bekerja, majikan expect you sebagai pemimpin, bukan pengikut lagi. You have to lead. Betul tak? Because you ada degree, you tu kan nak jadi apa, orang bawahan. Kan? You bukan jadi manager, jadi eksekutif. Itu semua pemimpin. So, di mana nak dapat soft skill ni? Aktiviti curriculum. Awak sendiri tahu pengalaman awak sebagai presiden, macam-macam awak belajar kan? Saya tengok kelemahan antara kelemahan yang paling ketara Gen Z ni, interpersonal communication. Betul tak? Dia tak pernah nak berkomunikasi. So macam mana awak nak jadi pemimpin kalau awak tak boleh berkomunikasi dengan orang lain? Awak tak boleh bagi arahan pada orang bawahan. Itu perlu ditekankan. Kedua, organisation. Kalau you tak boleh organize, macam mana you nak jadi pemimpin? Seorang pemimpin kena organize, kena apa, susun kerja, kena bagi arahan. Lagi satu, self confident, keyakinan diri. Sebab nak jadi pemimpin kena ada keyakinan diri. Kalau tak ada keyakinan diri, awak tak boleh jadi pemimpin. Ini perkara yang perlu. Dan ini perkara you belajar apabila you jadi MTM ke, ataupun you aktif dalam curriculum, you akan belajar ni semua. Ini pengalaman saya tengok student. Kalau presiden, semua berjaya. Ada seorang sekarang ni dekat Medan jadi apa? Consul General. Ada seorang TDC, ada di Chennai, ketua TDC. Itu tak kira yang jadi board of director di bank, di syarikat. Seorang tu pengarah apa, Jabatan Hutan Pahang. Ni semua presiden. Ataupun tak boleh pun ahli, makan panggil apa? MPK. MPK. Okey, pengarah. Kalau ahli MPK ni, selalunya bila dia bergerak, dia akan berjaya. Siapa tahu? Soft skill dia dah kuat. Setuju. So dia ada dua, akademik dan kemahiran insaniah. Dua-dua ni kena ada, barulah kita boleh berjaya. Lagi satu, planning. Kebanyak saya belajar dari Tun Mahathir. Kalau kita tengok Tun Mahathir kan, dia seorang yang sangat-sangat berjaya sebab dia planning. Macam awak dah masuk universiti, right? Awak fikir apa? Nak berjaya, nak bergraduat. Itu paling dekat. Sepatutnya bukan. Bila awak pijak universiti, awak jangan fikir nak bergraduat. Awak fikir apa tau? Apa akan saya buat selepas saya bergraduat? Apa kerjaya yang akan saya masuk? You kena fikir tu. You fikir bergraduat, you akan tetap bergraduat. Tetapi lepas tu, you nak kerja apa? You nak jadi siapa? You kena fikir ke arah tu. Mungkin first year you fikir FYP. By second year you dah dapat. Saya selalu anak saya ajar tau. First year you fikir topik FYP. Dahsyat. Saya ajar anak saya itu. Second year you dah start buat. So orang sibuk final year, you dah hampir siap. It's planning. So by final year, you dah pergi mana tau? Menyelusuk di syarikat-syarikat nak cari kerja. Get contact outside. So that by the time you bergraduat, you dah ada contact, you dah boleh cari kerja. Ini jangan dah bergraduat baru kelang kabut nak isi resume. No. Sepatutnya by you final semester tu you dah isi resume. Mungkin tak lengkap tapi resume tu dah ada, dah boleh hantar. Dan dah boleh itu. Lagi satu, my advice kepada you all MPK kan. Dulu semasa kami ada buat tau, kami panggil lunch talk. Lunch talk ni di mana kita jemput orang dari luar, tokoh-tokoh korporat, dan kumpul lah, tak payah ramai, mungkin 10-15 orang pelajar duduk bersama makan tengah hari, dan dia share dia punya thoughts dan juga positioning atau positioning, meletakkan diri awak. Because bila dia dah kenal awak, satu masa nanti bila bergraduat, awak boleh jumpa dia minta kerja. Saya ada jumpa kan. So boleh senang kan. Bila kita kenal seseorang itu, kita lagi confident nak ambil kerja. Itu you hidupkan balik. Dulu kalau Chancellor ada buat, dia panggil lunch talk. Suruh pengurusan keluarkan duit sikit, belanja makan tengah hari. Bukan nak lavish, just informal, tetapi get people in the industry.
captain of the industry, jemput dia bagi talk. You tak payah pergi jauh-jauh. Alumni, college chancellor, ramai yang hebat-hebat. You cari alumni tu. In fact, diorang ni selalu kan, diorang mengungut kat saya tau. Dia kata apa tau? College chancellor ni kan, bila ada aktiviti tak pernah nak jumpa kita. Betul. Betul. Diorang bukan semua nak datang, tapi kalau free, insya-Allah diorang ramai datang. You all tak tahu. Diorang datang, dia selalu kontak saya tau. Dia kata, "Encik, saya baru lalu depan College Chancellor, saya bawa anak-anak saya." In fact, ada ramai yang anak belajar di College Chancellor. So, you kena rapatkan diri siapa biro alumni. Orang biro alumni tu kena rapatkan diri dengan alumni. Jangan bila you nak sumbangan barulah you cari. Itu rumutan utama dari alumni. Betul. Bila you ada aktiviti, cuba jemput alumni. Bukan untuk sumbangan, tapi untuk dia datang. Diorang pun ada memory tau. Macam college perkaumuan chancellor, ramai yang bertungkul lumus tak tidur malam kan, nak prepare tu. Kena marah dengan saya, kena marah dengan pengetua, kena marah dengan fellow. So dia nak memory tu balik tau. Bila you jemput dia, dia akan rasa seronok dan dia akan ambil bahagian. Betul. Baik Cik Mus. Saya selit sikit Cik Mus. Tadi mungkin Cik Mus boleh kata tadi alumni kan. Mereka nak kita dipanggil kan. Jadi mungkin pada tarikh 24 hari bulan 5 nanti kan, 24 hari bulan 5 nanti kita ada banyak aktiviti bersama alumni. Pada paginya kita ada sukan softball bersama dengan alumni. Mungkin ada alumni sekitar di kawasan UPM boleh hadir. Kita main sama-sama, kita rapatkan berkenalan dengan pelajar-pelajar KC dan sebagainya. Sebelah itu pula selesai pada softball tu, kita boleh alumni-alumni ni kita bagi untuk naik ke bilik-bilik yang mereka pernah tinggal dulu, pergi ke kawasan-kawasan yang mereka nak tengok, menggamit kenangan bersama kawan-kawan, fellow dan sebagainya. Jadi kita open kepada alumni untuk hadir pada hari 24 bulan 5 nanti, bertempat di kawasan College Chancellor. Okey, kita jumpa dan juga pada 25 hari bulan kita ada sesi town hall bersama dengan alumni juga. Kita ada sesi macam ni juga. Ada borak-borak alumni, share pengalaman dan sebagainya. Nanti kita adalah sedikit orang cakap aktiviti bersama dengan pelajar-pelajar juga. Baik, kita kembali kepada Cik Farhan di hujung sana. Cik Farhan pun sekarang ni merupakan orang cakap apa, mengetuai di bahagian iPutra kan. Mungkin kita berkata berkenaan dengan alumni. Mungkin macam mana kita nak libatkan alumni ni hadir ke College Chancellor sendiri untuk berapat dengan warga. Okay, alright, terima kasih. So macam tadi Encik Mus pun dah cakap kan, macam alumni ni dia yang penting kita kena jemput, panggil balik kan. Kemudian untuk mereka ni rasa seronok menggamit memory. Itu point dia. Sebab alumni ni dia dah kerja merata tempat kan, ada yang sampai luar negara dalam kesibukan kerja dan sebagainya. Tapi zaman antara semualah, zaman ni zaman study lah, antara kenangan yang paling manis sebenarnya. Sebab kerja ni lama, tempoh yang lama, lepas bergraduat sampai lah orang kata pencen ke ataupun umur 5-60 kan. Jadi tempoh pekerjaan tu sangat lama dan semua orang sangat sibuk dengan anak, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi jauh di sudut hati setiap orang ni, dia ni sebagai alumni ni, dia nak kembali ke alma mater dia. Dia nak tengok kan, kalau singgah pun dia rasa seronok dah bila nampak College Chancellor lalu naik kereta pun kan, ui ni boleh aku kalau kata sebelah ada isteri ke family, ni lah college saya dulu ni. Dia akan bercerita, dia nak bercerita, dia seronok macam tu. Jadi apa yang orang kata MPK ataupun college kan, mana-mana college lah, termasuk College Chancellor kan, macam mana nak rapatkan kembali, macam Cik Mu cakap tadi, alumni ni sentiasa ready untuk dipelawa. Tak perlu bayar pun, orang kata kalau macam contoh nak jemput datang bagi talk kan, mereka pun nak menyumbang bakti kepada orang kata apa, anak-anak lah sekarang ni ataupun adik-adik di College Chancellor kan. Nak bagi tahu pengalaman, nak sharing, nak kuatkan lagi orang kata generasi pada masa akan datang ni dengan macam saya cakap tadi, wisdom wisdom yang ada pada setiap alumni ni. Macam Cik Mus kan, banyak pengalaman, wisdom tu dia dah ada dah kat situ. Kita panggil, kita nak orang kata ambil daripada dia apa yang dia ada, ilmu dia, pengalaman dia, supaya kita boleh tambah baik diri kita. So alumni ni jangan segan silu untuk contact. Tapi kena ada somebody lah
contact point kan, di college student kan, kena approach lah. Dan saya percaya alumni-alumni tak kira zaman mana pun sentiasa ada rasa nak kembali kan. Macam saya last saya ada anjur lah, masa tu saya fellow, saya anjur Haiti alumni dengan Puan Norizai, dengan banyak lagi lah alumni-alumni, di mana kami berjaya capture alumni yang tahun 80-an, 90-an onwards lah, dan seramai saya rasa dekat 150 orang juga yang datang. Dan pada sebelah pagi kita invite lah alumni yang level-level CEO juga untuk datang bagi talk kat student. 3 orang. Dia very personalized punya talk lah, one to one punya. So saya rasa merapatkan ukhuwah alumni ni satu yang keperluan. Jangan sampai macam bila nak minta sumbangan baru-baru ni lah kan. Alumni rela untuk menyumbang, jadi tak ada masalah kan. Kita boleh menyumbang alumni ni, cumanya kita perlu make connection dulu, sediakan aktiviti kan, dan bagi tahu apa perancangan you guys dan sebagainya kepada alumni. Dan saya percaya alumni mana-mana zaman pun akan support you guys, sebab dia daripada dulu dengan sekarang ni sama saja apa yang kita perjuangkan kan. Macam yang contoh you guys MPK kan, daripada dulu apa aktiviti program kan, hari terbuka kan, kepakampungan chancellor, aktiviti semua sama, kita dah tahu objektif tu. Alumni ni dia dah masak dah dengan orang kata semua benda dalam college ni. Cuma orang kata rajin-rajin jemput alumni, insyaAllah alumni akan support. Okay, so jangan lepaskan peluang ni. Macam 24 Mei ni kan, ada ni, dan insyaAllah nanti akan ada dinner or high tea ke kan, yang akan planning. InsyaAllah kan, connect betul-betul. Nanti alumni akan orang kata support lah you guys kan, support college insyaAllah. Okey, saya nak sikit. Ustaz, you punya high softball ni, alumni dah plan tau. Siapa dia dalam group tahu kan, dia dah cari player semua. Tengok berapa seronok dia. Dia seronok, dia nak aktiviti tu. Saya dalam grup itu, diorang dah dah plan dah. Dia dah panggil siapa yang main softball untuk form team. Baik, saya tak sabar sebenarnya untuk berjumpa alumni kita pada 24 hari bulan nanti. Baik, kita tuan-tuan hadirin sekalian, di penonton-penonton di rumah mungkin, kita telah pun berada di akhir lah kita punya podcast ini, perbualan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita berakhir, pesanan yang ringkas daripada ketiga panel ni, mungkin kita start dulu daripada Dr. Muaz. Pesanan ya. So pesanan untuk student lah kot. Mungkin warga KC lah. Okay, untuk warga KC, saya berpesan kepada nak pesan, nak formal pesanan tu macam tak kena kan, sebab tak ada orang depan mata, so macam susah nak berpesan tu. So okay, mainly untuk student saya berpesan agar try to involve dengan memang zaman saya pun ada masalah juga, ada yang involve, ada yang tak involve, dan macam mana juga tiga panel cakap tadi, kita boleh bezakan antara student yang tak aktif dan student yang tak aktif. Kita sangat boleh bezakan. So saya berpesan kepada semua student, terutama di College Chancellor, untuk join ataupun beri sumbangan, tak kisahlah daripada segi tenaga, masa dan sebagainya, untuk beraktiviti bersama warga-warga KC. Apa yang MTM plankan, apa yang pengurusan plankan, tu semua ada yang terbaik, dan bukan kita kata nak mendera lah. Semuanya macam Cik Mus cakap tadi, Cik Mus dah buat research, dia dah tahu dah aktiviti mana Cik Mus yang boleh membantu untuk naikkan KI, aktiviti yang penting atau yang tak penting. Sebab tu lah bila MTM hantar proposal, adalah benda yang dipotong semua. So benda tu memang diteliti dan sebagainya. Semuanya kita perlukan sokongan lah daripada semua warga, termasuk student di KC, supaya orang kata tu the more the merrier. Bila kita join satu program tu, kita akan rasa lebih kekeluargaan ataupun kekitaan tu lagi, orang kata tu lagi besar lah.
Alright. So jangan duduk di college saja, jangan duduk di bilik saja, mansuhkan 3K tu, Masukkan, so jangan masukkan terus. Tak boleh tu. kita takut nanti Buang jauh-jauh. buang jauh-jauh. Kalau tidak nanti kami akan buat petition untuk masukkan 3K tu. So yes, be an active person lah, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Muaz. Okey, Cik Mus silakan. Okey, macam saya kata, yang penting you all belajar plan. Pasal you all ni di tangga yang ke bawah. Tangga untuk sampai ke atas tu jauh lagi. So you kena plan. You jangan plan untuk minggu depan, untuk tahun depan. You kena plan 5 tahun akan datang. Saya tengok orang yang planning ni hidup dia akan berjaya. Because laluan dia akan lurus saja. Itu satu. Keduanya, kemahiran memang kena kuat. Because bukan saja untuk kerjaya, you dah ada anak nanti, anak you buat perangai, macam mana you nak handle? Setuju. Yes. Kalau kemahiran insan yang kurang, itu anak bagi handphone. Betul. Anak umur 3 tahun, saya cakap terus. Cucu-cucu saya tak umur 7 tahun ke bawah tak boleh handphone. Because dia akan merosak pemikiran anak-anak. Macam you all jugalah. You all menghadap handphone itu pasal you all punya interpersonal communication very poor. Sebab asyik-asyik menghadap handphone aja, tak bercakap. Saya di rumah saya antara pukul 8 dan 10 malam, no handphone, no tag. So the whole family will communicate. Dan makan, duduk di atas meja, no handphone. Meaning that start pukul 8 tak ada langsung. 8 sampai 10 tak ada. Langsung. Where everybody can communicate. Bapak cakap dengan anak, anak cakap dengan bapak. Bertukar. Ini mak dah masak, mak WhatsApp, semua turun makan. Betul tak? Itu reality. Itu kena buang. Because kita manusia, kita perlu berkomunikasi secara interpersonal. Kita jangan jadi dalam kepompong kita sahaja. Kita kena pecah kepompong tu, kita kena berjumpa, bercakap. Lagi satu teknik saya, kalau kata MTN tu kan, bagi kita kerja, saya akan pangkah aja semua. Bukan saya tak bagi. Saya nak tengok macam mana dia nak meyakinkan saya untuk bagi benda tu pada dia. Because nanti you kerja, macam juga bos ingat nak bagi ke, semua pangkal-pangkal. You kena yakinkan dia macam mana nak bagi. Saya mengajar budak-budak macam tu. Bukan nak bagi, saja aja. Siapa yang tak, budak yang student yang tahu, dia tahulah. Betul. Yang tak tahu tu, dia just angkat kerja dia keluar aja. Because nanti you bekerja pun, you akan hadapi. You cari alumni, you tanya alumni yang dah berjaya, you panggil dia orang, you interview dia, berapa banyak yang dia dapat ilmu di college chancellor atau college keempat. Betul. Sekarang ni aktiviti you ada buat running order tak? Running order, RO ada? Ada kan? Siapa yang ajar buat running order tu? Velo, pengurus. Ada tak? Running order tu, masa saya pergi kursus di Jabatan Perdana Menteri, bahagian protokol. Saya belajar dekat situ. Lepas tu saya turunkan pada you all sampai sekarang. In fact, you tanya alumni yang dah graduate, yang bekerja, dia orang masih gunakan running order tu tau. Sebab running order itu is something very perfect. Betul tak kan? Setiap detail ada, you tak akan buat salah. Betul tak? Dia very detail. Sepatutnya lah. So that apa-apa aktiviti you tak akan buat salah. You ikut aja tu. Itu salah satunya. I rasa banyak ilmu you belajar. You cari alumni yang berjaya, you interview dia, suruh dia bagi talk. Macam Thomas kata, suruh dia bagi talk. Share dia punya pengalaman, macam mana dia boleh berjaya, dari mana dia dapat ilmu untuk berjaya. Itu saja. Baik Cik Mus. Pesanan macam ayah-ayah kepada anak-anaknya. Saya pun dah tua macam ayah. Kita pun terdiam je dengar. Tak nak mencelah pun tak boleh. Baik, okey, mungkin Cik Farhan pula. Okey, daripada saya, itulah persoalan kepada student lah kepada student, you guys, kalau dalam masa 4 tahun ni, daripada first year sampai bergraduat, 4 tahun ni you guys nak jadi seorang graduan yang macam mana, yang membezakan dengan graduan-graduan yang lain kan. Ada orang 4 tahun dia buat macam ni. Ada yang 4 tahun dia buatlah aktiviti, dia menimba ilmu sebagainya dan menjadi seseorang yang berbeza. Jadi setiap orang ada 4 tahun dekat sini. Tapi apakah yang membezakan anda daripada orang lain?
dalam sepanjang tempoh 4 tahun ni. Jadi macam Cik Mus, Dr. Muaz cakap tadi kan, kena aktif, join program, interpersonal skill, semua tu saya setuju. Sebab apabila kita keluar nanti kan, majikan dia tengok kita dah ada skill tu, tak perlu train lah. Sebab kita dah train siap-siap awal-awal dekat universiti ni. Jadi bila kita keluar nanti, insyaAllah kerja-kerja yang top management kan, yang mana kita nak orang kata gaji lebih tinggi ke kan, insyaAllah dapat. Tapi kita kena ada value tu. Dan kena plan, kena awal supaya training tu dekat universiti ni bukan hanya sekadar pergi kelas, just dapat belajar content akademik. Tapi macam mana untuk majukan diri, untuk bawa diri ni ke mana. Sebenarnya kita yang tentukan, bukan orang lain. Dan kita yang tentukan macam mana kita nak jadi macam mana, supaya value tu bila kita keluar nanti kan, kita majikan akan tengok based on kita punya value. Macam tu. Jadi bagi saya, apa yang tadi Dr. Muaz, Cik Mu cakap, semuanya tepat kan. Dan mungkin zaman sekarang ni dipengaruhi oleh gadget-gadget, teknologi dan sebagainya, tapi kita masih manusia kan. Gadget semua boleh, AI, ChatGPT kan, memang dia ada, tapi kita menganggapnya sebagai satu alat bantuan untuk memajukan diri kita. Kita jangan bergantung pada dia 100%. Sampai kita sendiri tak boleh nak bawa diri, tak boleh nak survive, tak boleh. So sepatutnya kita lah, orang kata, menggunakan alatan teknologi terkini itu tidak menjadi masalah, tetapi pada masa yang sama kena tempuh cabaran, kena orang kata korbankan masa, tenaga, join activity, keluar daripada comfort zone, keluar daripada kepompong, orang kata yang orang kata safety net ni, kita kena keluar supaya bila kita dapat cabaran baru tu, kita buat sampai dia jadi mudah dan kita repeat the process. Jadi bagi pelajar-pelajar kat luar sana, terutamanya College Chancellor, macam tadi Cik Mu cakap yang protokol punya tu kan, apa RO, running order kan, saya terus cakap sebelum COVID lah, ni saya cerita sebelum COVID, kita College Chancellor ni antara orang kata bila buat program ni, dia punya organisation buat program ni sangat-sangat kemas. Sampaikan orang kata office-office yang PTJ lah, pusat tanggungjawab yang orang bekerja ni pun terkejut. Kita ada macam cartagan, betul tak? Kita ada cartagan masih buat lagi kan? Kan ini ada setengah office kat PTJ tak ada cartagan buat program. Ada yang tak ada carta batuan dia panggil kan, carta batuan ni kan, gancak tu. Tapi kat KC ni semua aktiviti kita ada gancak. Kita sangat kemas. Sebab tu kita punya program bila kita buat ni, dia lain daripada college lain. Dia sangat tersusun dan sangat organize kan. Jadi bila organize, ada good planning, program kita berkualiti. Jadi itu saja saya nak sampaikan kepada semua pelajar, terutamanya College Chancellor. Terus kekalkan kecemerlangan College Chancellor. Baiklah hadirin sekalian, dengan pesanan-pesanan dan harapan telah diberikan oleh para alumni kita sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program podcast alumni unplugged kita pada hari ini. Terlampau banyak cakap apa, pengalaman, ilmu, perkongsian yang menarik. Kalau saya nak ni saya plan nak buat 2.0 punya ni ala podcast ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muaz, Encik Mu, Encik Farhan atas kesudian meluangkan masa pagi ini bersama dengan saya pada hari ini, bersama dengan warga College Chancellor sendiri untuk berkongsi pengalaman, pandangan, ilmu dan sebagainya. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada tamu kehormat semua. Jadi di kesempatan ini saya ingin promote sikit sambutan Jubilee Emas College Chancellor yang akan berlangsung pada tarikh 19 hingga 25 Mei nanti. Pelbagai aktiviti menarik bukan sahaja bertumpu kepada warga semata-mata, kita juga ada bertumpu kepada alumni-alumni kita untuk supaya alumni kita kembali ke College Chancellor untuk rapatkan hubungan. Di samping itu kita ada networking lah bersama mereka. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik, kita ada artis jemputan, kita ada tiktokers yang mungkin kita boleh panggil untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi boleh layari ataupun pergi follow IG Jubilee Emas College Chancellor dan anda boleh lihat aktiviti-aktiviti sepanjang Jubilee Emas nanti. Baik, itu saja kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Malaysia Madani, salam berilmu berbakti, salam we love UPM. Assalamualaikum, bye bye.